Macam mana dikatakan bahagia? Apabila seorang itu lapang dada, maka segala tugasan yang Allah beri kepada dia, Allah suruh dia solat, dia jadi seorang yang sangat suka. Dia seorang yang cepat untuk buat. Kenapa? Kerana dadanya lapang. Allah memerintahkan kepada dia puasa. Dia boleh buat dalam keadaan dia suka. Kerana apa? Kerana dadanya lapang. Allah memberikan rezeki kepada dia. Banyak ke, sikit ke, dia boleh menerima pemberian Allah dalam keadaan yang dadanya lapang. Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepadanya musibah. Ia dapat menerima musibah itu dalam keadaan yang sangat lapang kerana dadanya telah menjadi besar. Dadanya telah menjadi lapang kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampakkan nikmat lapang dada itu kepada manusia. Sebab itu, kenapa Nabi boleh menjadi seorang manusia yang sukses, berjaya dunia dan akhirat? Kerana nikmat Allah melapangkan dada Nabi inilah yang menyebabkan Nabi menjadi seorang yang kental, seorang yang kuat motivasinya, seorang yang berani dia. Dan tidak ada yang patut kita kata kepada Nabi, mereka semua kebaikan yang layak kita sandarkan kepada Nabi SAW. Nabi menjadi hebat, Nabi menjadi akhlaknya baik dan sebagainya. Semua itu adalah daripada pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak dapat macam Nabi, macam mana nak meneruskan hidup ini, maka kita perlu dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mencampakkan ke dalam hati-hati kita dengan Allah memberikan dada kita yang sangat lapang.